Tengok dia pegang tali macam mana. Tengok kiri dan kanan tengok dia pegang tali macam mana. Ada dia pegang kat bawah. Dia pegang di atas sekali. Okey, bila ada jangan balik ke balik jatuh. Jadi boleh bawa sana. Okey, tengok. L. L. Dia buat bentuk L. L besar bukan L kecil, okey. Okey, tengok. Okey, tangan dia pegang macam mana, okey. Tembak, dia unjuk badan dia. Okey, tembak. Mula. Tengok. Okey, dia pegang. Tengok. Okey, boleh. Patah balik. Tengok dia patah balik. Oi. Tengok. Dia ada expert dah, dia boleh tunjuk sini, dia boleh pergi sampai sana. Sampai tengah hari dia boleh bergayut sini. Tengok, dia punya otot, okey. Sebab apa halangan ni hari-hari. Tiap-tiap pagi dia main halangan ni. Okey, ada lagi? Ada. Apa nak? Try Wira Muda. Nak try. Ada juga dah. Kena buat ni. Jatuh basah dah. Basah je. Cuba seorang. Ya, cuba. Boleh ah? Fatihah nak cuba. Ada cuba. Ada cuba. Ya, tunggu pembantu sana. Tunggu. Pegang dekat tali paling tinggi. Mana boleh jinjit, pegang paling tinggi. Handphone kamu buat tak? Handphone. Ada, pakai tali kalau nak buat halangan-halangan ni kalau Straight, badan straight. Pun ke patah badan halangan pertama sampai halangan yang ke-12. Kemudian nak pakai ni ke? Pakai ni. Okey, pegang kuat. Okey, duduk. Pegang kuat. Kaki macam tu. Lebih kuat basah. Mandi dia. Pegang kuat. Pegang kuat. Basah. Baik, pegang. Pegang kuat. Atas, paling atas. Paling hijau. Jinjit sikit. Okey, atas pegang kuat. Lagi terus L, duduk atas tu. Atas belah atas. Sambut. Sabar, bagi tepukan. Come on. Dapat. Okey, sikit lagi sebab apa pembantu saja nak berkenal dia. Mungkin dia tak rasa puas hati. Dia kata apa? Dia ni banyak masalah dengan aku ni. Okey. Aku lepas dia. Okey, bagi duduk tengah-tengah. Okey. Untuk ni dibantu oleh tarik sekuat yang boleh. Okey. Tak ada masalah pun. Cuma mungkin tak sampai sikit tadi dia nak bantu dia. Ya, pasal. Tarik saya kuat dah. Pegang atas. Kuat. Gerik. Atas tu kuat. Atas. Okey. Terus lagi. Banyak main kembang Ni tengok. Gerik kuat. Jangan duduk kat atas. Tak terus jangan duduk kat atas. Jangan hak satu pula turun bawah tu. Okey, terus lagi. Okey. Tengok. Okey, sambung. Tengok orang pertama yang lepas. Kembang ni lepas dah kembang ni lepas dah. Kembang dua pula. You keep test kan? Mesti kan. Gerik kuat. Kemudian lagi kedua nak menunjuk terus pegang atas. Bagi L balik okey. Terus jadi L. Awak okey. Ini kan kena pegang dulu. Pegang pada kiri. Jinggas. Come on, you okey? Confident. Sabar, bagi tepukan kawan. Sabar. Pegang macam ni tu. Nampak macam dia. Dia peganglah dua tangan. Dia tak lompat. Tangan ni dia tak naik atas. Tangan ni dia turun bawah.
Nampak? Dia akan terus automatik ke dalam. Tak jauh pun. Depan ni lah. Sebab tu pegang bagi tinggi. Bila dah lompat. And terus pegang ke atas. Nanti kau tak buruk dah. Ada lagi. Dah. Pegang paling tinggi. Dua tangan pegang yang paling tinggi. L sikit. Tangan kiri awak tu di atas. Tangan kiri tu. Tangan kiri atas. Nampak? Sebab apa? Sebab apa? Salah satu dia jadi L kecil, dia tak jadi L besar. Okey. Sebab tu dia akan jatuh ke bawah. Tapi tadi kalau dia pijak sini dah lepas dah. Aizah, buat Aizah. Betul. Jajah. Lompat tangan. Okey, bagi semangat air. Nanti bagi. Okey, nampak? Tengok, tahu ada anak lagi? Ada lagi? Nak try kali ni. Nak try kali ni nanti. Nak try lagi. Nak try bagi. Bagi Sambut, dulu. sambut tali. Mat, sambut tali, sambut tali. Minta tali. Apa lagi? Tes. Bagi sampai. Siapa hati? Buat lagi. Buat lagi. Come on. Okey, kaki jinjit sikit. Lompat tangan. Nanti duduk atas tali tu ataupun pijak atas tali. Kau tahu. Okey, sambut. Tengok. Wira muda. Baliklah kaki. Mau wira muda kanan. Go Isha. Go Isha. Go Isha. Basah aku ni cara. Satu. Okey. Come on, Yuki, come on. Sabar. Kau lagi jatuh sekali lagi. Sabar. Boleh, Yuki. Dia dah tahu dah macam mana step. Okey. Tangan kiri duduk juga up, tangan kiri atas. L shape. Sabar. Okey. Boleh, sabar. Buat lagi okey. Okey, pegang paling tinggi, nanti jadi L. Dah lepas badan, terus jadi L, lepas tanah. Jangan mengecut badan tu. Terus duduk atas, jadi L ke depan. Okey. Okey.